Okey, sekarang kita akan jahit zip untuk kain susun tepi ya. Okey, sebelum jahit zip, kita akan jahit cantum sisi kain kita. Okey, pastikan telah kita jahit tepi bahagian sisi sahaja. Okey, letak zip, ambil zip. Ukuran zip kat sini adalah 8 inci. So, pastikan kat sini adalah basi jahitan kita, iaitu setengah inci. Letak zip betul-betul di atas sana, ataupun kita letak zip di bahagian basi jahitan untuk pinggang ni. Kemudian tanda panjang zip sampai sini, sampai besi ni, bawah besi sikit. Ataupun kat sini kita boleh katakan kita tanda 8 inci daripada basi jahitan atas ya. Kemudian kita akan mula jahit daripada sini. Untuk memudahkan anda menjahit zip, bolehlah buka jahitan kita ni dan iron lah. Okey, iron sampai atas ni. Okey, sekarang kita akan jahit bahagian zip. So, kita tukar tapak pada tapak zip. Okey, kita tukar tapak sebelah ni. Okey, ambil zip tadi. Okey, ini adalah kita terbalikkan kain ke sebelah luar. So, kedudukan kain adalah sebelah luar. So, yang ini kita dah gosok. Okey. Kemudian kita letakkan zip kita. Okey, pastikan bahagian ini adalah bahagian basi, lebihkan. Kemudian kita peniti. Ini adalah bahagian yang kecil dahulu. Okey, untuk newbie pastikan jelujur sebelum anda jahit. Okey, yang ini sebelah sini kita kena tutup zip ni. Dan sebelah sini kita akan jahit bahagian besar ya, dalam setengah inci besar dia. Turunkan jarum. Okey, pastikan jahitan ni mesti melepasi daripada besi zip bahagian bawah ni. Okey, baru diletakkan jarum dan angkat kain, pusing ya.
Okey, yang ini sebelah sini mesti tutup bahagian zip. Okey, kelebaran ni lebih kurang 1/2 inci. Begini zip yang telah kita jahit. Kemudian kita akan jahit bahagian bawah kain ni. Okay, kita akan lipat 2 kali sebab basi bahagian bawah adalah 1 inci. Sebelum tu tukar dulu tapak kepada tapak biasa. Lipat setengah dan lipat setengah lagi. Okey, untuk bahagian ini, okey, sebelum tu jangan jahit dekat betul-betul dekat bahagian tertulang apa tu jahitan belah kangkung ni, jarakkan sedikit supaya senang untuk kita tarik sedikit bahagian jahitan ini, bahagian belahan kangkung ni, supaya nanti kain kita tak tertarik lah. Dia jatuh dengan cantik ya. Sebelah pun sama, tarik sikit. Boleh matikan jahitan ataupun kita sambung je jahitan ni, lebihkan sedikit. Cukup, tak perlu matikan pun tak apa. Yang penting dia tindih atas jahitan yang pertama kita buat tadi. Okey, sekarang kita akan buat lipatan untuk kain susun tepi. Okey, kita dah jahit zip tadi. Okey, daripada zip yang bahagian besar ni, kita akan tanda lipatan. Okey, untuk kanak-kanak saya akan buat lipatan 2,5, 5, 10, iaitu lebih kurang dalam 15 lah, 15 inci, iaitu 3 lipatan ya. Kalau untuk dewasa kita akan buat sebanyak 18 inci untuk bahagian lipatan. Mula-mula kita tanda di bahagian ini 5 inci dahulu. Kemudian kita tanda lagi 5 inci. Ini untuk 3 lipatan ya. Dan kita tanda juga beberapa kali supaya mudah untuk kita gosok. Okey, boleh tanda sikit-sikit macam ni, ataupun sekiranya kita nak garis pun boleh. Bagi newbie bolehlah buat macam ni. Cuma pastikan anda jangan tekan kuat sangatlah kapur tu.
Okey, kita akan gosok dulu bahagian yang kita garis ni. Untuk kita beri dia tanda dan mudah untuk kita lipat. Okey, kemudian kita lipat. Cara dia, kita ambil bahagian yang kita dah iron tadi. Okey, lipat sehingga bahagian yang kita jahit. Okey, lipat bahagian bawah dahulu, samakan. Kemudian peniti bahagian dalam. Peniti bahagian dalam lipatan ni. Pegang. Yang ini macam ni. Yang ni tadi kita susun dan kita peniti bahagian dalam. So yang ini kita peniti bahagian luar. Okey, dapat seperti ini. Okey, ambil bahagian dalam, susun dia. Saya buat macam ni. Okay, susun bahagian ni, pegang bahagian dalam ni dan bahagian yang ini kita tarik sikit je atas ni. Yang ni kita ambil yang ni, tarik yang bahagian sini sikit supaya bahagian bawah ni tidak terkeluar semasa kita pakai nanti. Okay, dan kita peniti. Buka bahagian zip. Dan kita akan jahit bahagian sini untuk pegang semua lipatan kita tadilah. Okey, peniti dan jelujur dahulu untuk anda yang belum biasa buat. Okey, sekarang kita akan tukar tapak kepada tapak sebelah tadi untuk kita jahit bahagian lipatan. Okey, pastikan masukkan kain dalam ni, kemudian kita jahit bahagian lipatan sahaja ya. Okey, mulakan daripada bahagian bawah besi zip tadi. Turunkan jarum.
juga bahagian bawah supaya dia tidak terlipat ya. Siap bahagian lipatan, kita akan jahit selepas ni untuk bahagian getah pinggang. Okey, sekarang kita akan jahit bahagian pinggang. So ambil bahagian kain ikatan pinggang, kita akan sambung kepada kain tadi. Okey, letak dulu bahagian kain pinggang ni. Okey, kemudian ambil bahagian kain, letakkan yang ini bahagian luar, yang ini pun bahagian luar ya. Lebihkan kain bahagian sini supaya nanti kita nak jahit lebihan getah kita, ataupun kita panggil dia untuk bahagian cangkuk lah. Okey, pastikan basi adalah 1/2 inci ya. Okey, gunting lebihan kain sebelah sini. Lebihkan sedikit. Kemudian kita ambil getah. Okey, untuk getah saya akan beri dalam nota berapa ukuran yang tepat untuk kita ambil ya. Okey, ini adalah bahagian yang kecil. So bahagian ini nanti kita akan buat dia bahagian selisih untuk kita jahit hook. Okey, letak getah seperti ini, lebihkan 1 inci. Okey, lebihkan 1 inci. So kita akan balut getah ni. Caranya letak seperti ini. Kemudian lipat yang lebihan ni ke bawah. Okey, peniti. Pegang bersama getah, tapi masa menjahit pastikan jahit tidak kena pada getah lah. Okey, gunting tinggalkan basi 1/2 inci. Okey, lipat ke dalam dan pusingkan kain. Okey, balut dia lah. Okey, kemudian masukkan lebihan ni kat dalam. Okey, kita akan jahit bahagian sini.
jahit 4 segi. Pastikan getah masih dalam keadaan macam ni ya, supaya dia tidak terbelit-belit. So letak je kain tu macam ni, letak getah macam ni. Letak dia, yang ini kalau ada lebihan kita gunting lah. Okay, letak dia dekat sini mesti sama, mesti sama paras dengan susunan kain kita tu. Maksud dia betul-betul dekat sini. Kalau yang sini mesti ada lebihan. So bahagian lipatan ni kita buat getah tu betul-betul di tepi ataupun sama aras dengan kita punya getah. Okay, caranya sama juga. Kita akan balut dia. Letak getah macam ni. Okay. Terlalu banyak, kita gunting dululah. Lipat dan kita jahit. Balut dia sama seperti tadi. Okey, masukkan kat dalam ni. Cuma bahagian ini kita akan mula jahit sehingga bahagian yang berlipat ni. Okey, jahit 4 segi dia besar sehingga bahagian lipatan. Okey, kita akan jahit bahagian getah ni. Untuk bahagian lipatan kita jahit besar ni lah. Okey. Kemudian kita akan jahit bahagian getah yang selebihnya. Pastikan kita tukar dulu tapak. Okey. Untuk bahagian ini kita lipat. Getah mesti kedudukannya di bawah pada basi sambungan kain dan ikatan pinggang tadi ya. Balut, letakkan.
Pastikan kedudukan jarum berada betul-betul di bawah getah. Jangan jahit getah ya. Okey, untuk bahagian dalam, lipat dulu setengah dan balut getah. Semasa jahit, kita hanya perlu jahit bahagian bawah ni sahaja. Okey, jangan terkena getah. So bahagian ini kena lebih lah. Kena ada lebihan. Okey, sebelum kita teruskan jahitan, kita mesti pastikan jarum berada di dalam kain supaya nanti bisa kita tarik getah atau tertarik getah tu dia tidak lari ya. Okey, pastikan kita balut getah tu, masukkan setengah, balutkan dia macam ni, baru kita jahit. So bahagian dalam dia akan jadi seperti ni. Okey, siap kita jahit getah. So kita akan ratakan getah ni untuk kita pegang atau jahit bahagian tengah supaya getahnya nanti tidak berpusing lah. Okey, tukar tapak pada tapak biasa. Okey, mata jahitan kita besarkan. Okey, ratakan dahulu getah ni dengan kita tarik dia. Okey, kemudian kita jahit bahagian tengah. Mata jahitan kena besar ya. Okey, tarik getah dan kain bersama-sama. So boleh jalan. Yang ini kalau nak matikan pun boleh, ataupun tak matikan pun tak apa, sebab jahitan tu dia dah pegang pada getah. Semasa jahit kita kena tariklah getah dan kain tu bersama-sama ya. Okey, maka siaplah jahitan ataupun kain susun tepi kita. Okey, saya jahit getah dan jahit cangkuk kita akan buat secara live bersama-sama di dalam kelas.